Pelakon Nadia Bryan nampaknya terpaksa lepaskan hasrat untuk bawa hubungan cinta dia dengan usahawan Nadim Nazri ke tahap lebih serius sebab mereka sebenarnya dah pun berpisah. Saya tertarik bila dia sendiri cerita. Hubungan tu tak lama pun, baru je dalam tempoh 2 bulan. Tapi sebelum masuk Ramadan lagi, semuanya dah berakhir. Nadia terima benda tu dengan hati terbuka. Dia cakap dia anggap saja tak ada jodoh. Kami dah tak ada apa-apa. Nak buat macam mana kan? Bukan rezeki. Lebih kurang macam tu luahan dia. Sepanjang 2 bulan perkenalan tu, dia akui memang seronok. Tapi bila dah sampai satu tahap, masing-masing kena terima hakikat yang tak semua hubungan akan kekal. Apa yang buat ramai respect? Cara mereka berpisah. Tak ada drama, tak ada konflik. Mereka pilih untuk berpisah secara baik dan masih lagi saling mendoakan. Nadia juga ada jelaskan tentang posting dia dekat Threads yang orang ingat macam sindir bekas kekasih dia. Tapi dia tegas cakap, itu cuma luahan umum, bukan ditujukan pada sesiapa. Walaupun sekali lagi diuji dalam soal cinta, Nadia tak anggap ini penamat. Dia tak serik, malah masih terbuka untuk bercinta lagi satu hari nanti. Tak ada rasa trauma, cuma lebih berhati-hati. Sekarang, dia pilih untuk fokus pada kerjaya dan luangkan lebih masa dengan keluarga. Kadang-kadang, bukan semua yang datang dalam hidup kita tu untuk kekal. Ada yang hadir sekadar singgah, ajar kita sesuatu, lepas tu pergi. Korang rasa, betul ke kalau hubungan yang singkat pun boleh tinggalkan kesan yang lama? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.